Amboi, koh dia duk naik bau wangi tu lah. Inilah rupa kita punya sotong kapru. Mudah gila, cepat tapi mancang. Masak apa? Hai, Assalamualaikum bersama Farina. So kita nak masak apa hari ni? Masak apa? Okay, so hari ni Nana nak buat sotong. Di bulan Ramadan ni, tengok nak makan sotong belum apa. So siapa yang nak try sotong my style? Okay, sotong ni kan Nana nak buat sotong kapru. Pasal apa kapru? Okey, pasal apa dia kaprut asal kita tengok. Pasal apa dia jadi kaprut. Okey. So, sotong masak kaprut my style. Jom. Zaz. Inilah bahan dia sotong kita. Okey. So, sotong ni Nana dah perapkan dia. Okey, dalam sejam macam tu. Okey, kalau lagi lama pun tak ada masalah. Okey, untuk bahan perap Nana pakai lada hitam. Okey, Nana pecah-pecah katok-katok dia. Pakai sos tiram, kicap dan kunyit. Okey, so kita perapkan dia. Begitu. Okey, so ni bahan sotong. Kita tengok pula bahan apa yang kita nak guna untuk masak dia. So Nana pakai tomato, bawang besar hiri-hiri, batang daun ketumbak, nak wangikan dia, nak sedapkan dia. So daun ketumbak ni sekejap lagi dah lah baru kita tabuk dia. Halia kita potong panjang-panjang macam ni. So ada daun 5 perut, serai kita katok-katok sekejap lagi, pecah-pecahkan dia. Kita punya bawang putih, okey, sekejap lagi kita pecah-pecah untuk tomeh lah, dan cabai besar. Ni nak hias-hias je lah. Begitu. Okey, so jom kita let's go. Kita tengok macam mana nak buat kita punya sotong masak kaprut my style. Let's go. Okay, so kita panaskan kita punya minyak untuk masak kita punya sotong kaprut. Tomeh dululah. Tomeh kita punya bawang putih, serai yang kita dah katok-katok. Tomeh dulu sikit. Sekejap lagi baru kita akan masuk sotong kaprut kita. Begitu. Okay, nama pun dah style. Rasa dia lagi mantap. Apa tunggu sat, apa relax sat. Okay, now masanya untuk kita masuk kita punya sotong yang kita dah perap tu. Maka jadilah kita punya sotong masak kaprut. Okay, so kita masak dulu lah sotong kita. Dah, bau lah. Okay, so sebenarnya Nana ada satu bahan yang Nana terlupa nak bubuh. Satu yang kita bubuh kita punya batang ketumbak kita ni. Ni lah dia punya bahan yang nak kickkan dia. Nak naikkan dia punya bau, dia punya rasa. Sepatutnya tadi tomeh tapi tak ada masalah lah. Kita masuk je terus. Begitu. Masak-masak je lah sotong kita nah. Okay, mulai. Wait a minute. Who are you? Lah ni kita masukkan kita punya bahan. Okay, kita masukkanlah kita punya halia. Hari ni sakan. Sebab hari ni dah hari ke-4 dah kot puasa, dia kesakan lah. Kelima. Bila dah 5 hari puasa, dia kesakan. Kita tak apa, kita masuk je kita punya bahan. Janji sedap ya. Okay, so kacau kita punya bahan tu Nana bubuh halia dengan kita punya daun 5 perut. Sedap je yang nampak tu. Sotong kalau kecil tu hampa tak potong dah. Sekejap lagi tinggal besar hidung ya. Biarlah sekejap lagi dia nak kecut. Dia bila dia nak kecut tu kan, jadi kita tak payahlah duk potong-potong dia sangat kalau dah halus dah. So Nana akan masuk ke bawang. Okay, masuk ke bawang dan sekejap lagi kita akan masuk ke perisa. So ini tomato. So last sekejap lagi baru kita buh yang ni. Okay, lah kita nak buh dia punya perasa. Let's go. Okay, tiba masalah kita nak perasakan kita punya sotong kaprut. So dan akan pakai rempah hilal untuk perisa-perisakan dia. Begitu. Barulah kita punya sotong kaprut. Okay, so mesti heran. Kaprut first time lah dengar. Kan, nampak dah dahsyat. Sebab tu kena try buat. Dengar saja pun dah macam macam begitu macam benda apa? Kau kenapa ni? Okay, so Nana akan masukkan kita punya garam secukup rasa, agak-agak lah. Ni pun tiba-tiba lah dia nak terbuka. Okay, agak-agak garam. Dan Nana akan masukkan seketui kita punya cube pati ayam. Masukkan seketui. Buat lagu mana pula dah? Okay, share mana lagu ni? Lagu tu. So, segok dah lah kejadian kita punya sotong kaprut. Okay, tapi Nana masak lagi. Nak keringkan sikit dia punya kuah. Okay, kita biar dulu keringkan sikit dia punya kuah. Sekejap lagi settle lah. Tak ada apa lah. Settle, nampak tak? Mudah, cepat, simple, sedap. Kaprut. Settle. Amboi, kuah dia duk naik bau wangi itulah. Pasal kita ada apa? Kita punya akak ketumbak dengan kita punya daun 5 perut tu kan. Allah, dia wangi itulah. Okay, so ni kita masak sampai kuah dia nak mengering dah lah. Mengering dan kita biar dia pecah-pecah minyak sikit. Begitu. Okay, so kacau je dia. Okay, supaya dia tak hangit. So tunggulah sampai dia pecah minyak sikit. Sekejap lagi kita tengoklah hasil sotong kaprut kita. Okay, let's go. Okay, so sayang, inilah rupa kita punya sotong kaprut. Okay, so nampak tak dia dah macam pecah minyak kan. Dia punya ayak-ayak dia tadi tu dah surut. Okay, so kita kacau-kacau. Okay, dah pecah minyak, dah cantik dah. Tinggal sekejap lagi nak angkat lah. Nak masukkan sikit kita punya daun ketumbak dengan kita punya cabai.
Lepas tu settle, boleh hidang dah. Okay, so kita tengoklah. Let's go. Alhamdulillah, siap dah kita punya sotong masak kaprut. Simple, mudah, cepat tapi macam. So, hampa sotong ni kan sambil pejam mata pun boleh masak Mudah gila, cepat tapi macam. Okay, so inilah rupa kita punya sotong kaprut. Syas, nampak? Lagi tu. Segok wangi. Wangi bau dia punya daun limau perut kan. Kita punya daun ketumbar. Sedap bau dia. Tak sabar nak tunggu berbuka. So, hampa macam mana boleh terjadinya sotong kaprut? Okay, dia macam ada kisah lah kan. Di sebalik sotong kaprut ni, di zaman 1941 dulu ni ada nelayan yang pergi candak sotong. Jadi, dia masak sotong atas kapal. Bila dia masak sotong atas kapal, dia makan dan sotong tu duduk kat perut. Jadi sotong kaprut. Okey, itulah kisah dia. Kisah muhung-muhung lah. Okey, so hampa orang dah cerita penat dah ni kan. Nana dah penat masak, penat cerita, takkan tengok saja. Subscribe kan. Okey, so macam biasalah. Subscribe, like, save and share dengan kawan-kawan, adik-beradik, hora-hora kampung. Macam mana nak buat kita punya sotong kaprut dan terjadinya kisah sotong kaprut ni. Bolehlah pergi bercerita dekat adik-beradik hampa. Orang kampung. Okey, so insyaAllah kita akan jumpa lagi di next video. Sebab tu jangan lupa subscribe, save, like and share. Okey, kita jumpa lagi bersama Farina. Okey, let's go.